Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua merenung satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu kesederhanaan hidup. Islam tidak pernah mengajarkan kita hidup dalam kekurangan yang menyisakan dan tidak menggalakkan kita untuk hidup dalam kemewahan yang melampau. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita hidup secara wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Wasatiyah ialah sederhana dan seimbang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang bermaksud, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidaklah berlebih-lebihan dan tidak pula bakhil. Dan pembelanjaan itu adalah di tengah-tengah. Kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Orang yang hidup dalam sederhana ini dapat membezakan antara keperluan dan kehendak. Mereka juga tidak boleh berlumba untuk mengejar dunia sehingga melupakan akhirat. Harta, pangkat dan kemewahan, semua itu hanya pinjaman, bukan tujuan hidup. Dalam kehidupan seharian kita ini, kita boleh mengamalkan kesederhanaan hidup melalui pelbagai cara, iaitu bercakap, berpakaian, belanja dan mengurus masa. Hidup sederhana dapat menjadikan hati kita lebih tenang, lebih bersyukur dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, marilah sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan dengan hidup sederhana, kita akan menjadi lebih baik, tenang, lebih bersyukur dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Qanaah, puas dengan apa yang ada.